Saya telah memasang peti surat baru. Saya tak sabar menunggu postman meletakkan surat di sini untuk saya. Apa yang berlaku? Peti surat saya. Apa yang kamu... Hati-hati. Saya duduk di sini. Tegalah saya. Adik, Anda sudah siap membina istana saya? Oh, itu bagus. Rumah ciran-ciran Hester Ursa, jika telah ciran murah, mahal, bermega mahal. Saya perlukan gam banyak. Itirkan lukus. Mai, saya berikan gam, mais. Seterusnya, saya ambil pemerah pipi merah jambu was. Ini dia. Kami celupkan berus ke dalam pemerah pipi dan kemudian tiupkannya. Wah, pemerah pipi melekat pada gam dan sekarang rumah saya dipenuhi dengan hati berwarna merah jambu. Apa sampah ini? Dari mana ia datang? Sekarang, waiter kos may ciyo diyang wanay kulay na sampah. It's Ben Baristim Sins. Hai medyo masapa yung white frelya na ikot at telur. Markakat dengan semburan dan lekatkan pada bumbong saya. Hebat! Saya perlu lakukan ini dengan semua kotak telur dan cat mereka dalam pelbagai warna. Bumbong saya akan menjadi yang paling cerah dan paling cantik. Bagus. Apa yang bersawa di rumah Phoebe? Apa yang jiran-jiran tersong? Hai ketinggalan. Sam, berhenti. Di mana mahkotaku? Adakah belian jatuh? Agak gagal ke sukas. Kemudian kamu perlu lekatkan semula semua belian pada istana saya. Sudah tentu, Cik Phoebe. Ya, apa saja yang anda katakan. Asalkan jangan ambil gaji saya beberapa kristal di sini dan sana. Dan kita akan pasang berlian terbesar di atas istana. Ya. Selesai. Cik Phoebe, apa pendapat anda? Adakah anda suka? Tak mengapa. Bagaimana dengan jiran saya? $100? Hebat. Saya perlu gulung wang kertas dan letakkannya pada kayu. Sekarang tu kita letakku banyak daripadanya dalam pasu. Muni sepatutnya ada banyak. Sekarang saya akan gam bunga wang ini di bumbung rumah saya. Bumbung saya ditutupi dengan bunga wang. Lihat itu. Ia menakjubkan. Kemana kamu pergi? Saya hanya mahu menangkap rama-rama. Dapat. Cantiknya. Mari hias rumah saya. Saya perlukan lebih banyak rama-rama. Saya mahu semua rama-rama duduk di rumah saya. Sekarang biar saya ambil pinggan. Ini dia. Dan pita pelekat. Kita akan membuat bunga-bunga cantik dari pinggan di seluruh rumah. Betapa manisnya hasilnya. Saya ada idea yang lebih baik. Saya mahu pintu saya berbentuk seperti arnab merah jambu. Mari pasang semua bahagian yang diperlukan. Hebat! Terusas, intros bersuara dengan lebih baik. Onstran semua orang sudah nubal suara Zomar berkita ceras dengan lebih dekat. Gadis-gadis, kamu telah membuat peran yang menakjubkan. Setiap satu mempunyai gaya uniknya sendiri. Sila kongsikan pendapat anda dalam komen dan beritahu kami rumah mana yang paling anda suka. Sungguh menakjubkan. Sekarang, mari kita hias bahagian dalam rumah saya. Ia sangat kosong. Mari kita mulakan dengan menggunakan sarung tangan saya. Jika anda ikatkan mereka bersama dan tambah beberapa lagi, anda akan dapat permaidani comel. Sekarang, kita keluarkan semua majalah haiwan saya. Satu idea datang kepada saya. Saya mahu menutup semua dinding dengan wajah haiwan comel. Lihat betapa comelnya. Hebat! Sekarang kita ambil penutup botol. Saya perlu gamkan mereka bersama. Kemudian tambah beberapa butiran. Dan saya ada seekor burung kakak tua. Ia sangat terang. Mari kita lekatkan ia ke dinding. Saya suka haiwan. Sekarang, mari ambil batang ais krim. Saya tidak membuangnya kerana saya tahu cara membuat rak. Ia berjaya. Bunga-bunga saya akan berada di rak-rak ini. Saya
Saya jumpa tin kosong Pringles dalam tong sampah. Mari letakkan mereka di lantai. Mereka akan menjadi kaki. Kemudian kita letakkan cardboard di atas dan ia menjadi meja kopi yang hebat dan kerusi akan dibuat daripada beg sampah. Ia sangat lembut. Adakah saya terlupa apa-apa? Oh, saya akan buat anak patung daripada rak lama. Apa yang saya perlukan hanyalah rak dan beberapa gelang getah dan ia berjaya. Hebat. Saya tahu apa yang akan saya lakukan di dalam. Pertama, saya akan letakkan langsir di tingkap. Anamatan, I akan vamos sa first grade and lakar runner dari redo langsir. Bagus. Sekarang biar saya letakkan permainan ini. Daripada wang di lantai. Tidak, saya akan letakkan wang kertas yang besar. Oh, ya. Kan kaya berjumpa bupat, right? Right, saya tulis lampunya. Di sini, berfungsi. Tidak yang sequat ready per potret guang terwater of a crystal so stone as my also major una bunga wang. Di sini. Betapa indahnya. Apa yang patut saya lakukan di sini? Lantai ini berkilau emas, tetapi saya mahu dindingnya juga berwarna emas. Mari kita lakukan itu. Sekarang dinding juga berwarna emas. Terisi, mau fitur berkesut, pasyu kesut, kuto, figuranan siamen pichkes barlan, smaze unbarlan. Oh, seriously ada satu berlian. Mari bisa beske untuk mencipta meja kopi mewah. You berjaya. Sekarang saya rasa seperti di rumah. Mari gantung iPad di dinding. Dan sekarang saya boleh bermain permainan video. Cik Vivi, ini takhta anda. Sila duduk. And Smaraj, kami detektif tiada sesat untuk dipikirkan. Sam, awak tentukan. Oh, sudah tentu. Dari jongkong emas boleh dibuat cubit untuk membina laluan emas ke rumah anda. Bagaimana dengan itu? Tidak buruk. Dan kita subhanallah. Biarkan. Oh, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Kita ambil pasir itu. Siapa kamu cawan pasir pantai di sini? Dan siap. Oh, saya dia terbiaya swing saya pun aji dia. Kita akan ambil pita berwarna-warni dan kita akan pita sempadan laluan saya. Seperti ini. Oh, itu kelihatan sangat hebat dan sangat terang. Sekarang kita potong tayar kepada dua bahagian. Oh. You're berat. Di bagian di sini, bangkel dan bresta. Sekali saya ada buayan. Saya berada di laluan dengan pagar. Sekarang saya perlukan buayan juga. Baiklah, saya sendiri melakukan apa sahaja yang anda mahu. Saya hanya ada satu bungkusan di sini dengan buayan baru. Dia akan muat di sini. Sekarang letakkan bantal dan siap. Oh, terima kasih. Pergi sekarang. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.